Apakah impak krisis Iran Amerika Syarikat terhadap Malaysia? Kesannya banyak, terutama sekali yang paling tersurat dan ketara adalah harga barang akan naik, barang terutamanya yang dibuat daripada minyak petroleum atau gas. Harga barang memang sekian tinggi dan akan terus melambung tinggi. Dan sudah pasti kerajaan Malaysia tidak dapat menampung melalui subsidi selama-lamanya. Persoalannya bila? Bila kerajaan akan pindahkan beban kenaikan harga barang ini kepada rakyat Malaysia? Selain dari itu, kita juga harus sedar bahawa perang di antara Iran dan Israel terutama sekali, ada kemungkinan besar bahawa perang ini akan berterusan. Tidak akan tamat sekelip mata seperti yang diharapkan oleh Netanyahu dan Trump. Ini menyebabkan perang itu berlanjutan dan berkemungkinan sampai ke tempat-tempat lain. Dan misalnya di Malaysia, sekiranya kita terus berbelanja dengan banyak untuk terus memberi subsidi kepada minyak atau gas, perbelanjaan itu perlu ditanggung. Dan siapa yang akan menanggung perbelanjaan ini? Kerajaan akan tanggung. Bagaimana kerajaan akan menanggung subsidi ini? Jawapannya melalui cukai. Cukai akan meningkat. Jika cukai tidak dinaikkan, kerajaan terpaksa membatalkan atau mengurangkan peruntukan terhadap projek-projek yang berlaku dalam negara. Misalnya, perbelanjaan untuk kesihatan, perbelanjaan untuk persekolahan, perbelanjaan subsidi untuk mereka yang hidup susah dan sebagainya. Jadi, kita dapati ini akan memberi kesan yang cukup besar dan berlarutan. Ada satu faktor lagi yang kurang diambil kira, iaitu pertumbuhan ekonomi dunia dalam jangka masa panjang akan lebih kurang pesat, akan menjadi perlahan. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan jadi. Dan ini akan memberi kesan kepada mereka yang mengharapkan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Pendapatan mereka akan turun, perbelanjaan mereka akan meningkat disebabkan inflasi. Ini bukan berlaku sekadar di Malaysia tetapi rata-rata di seluruh dunia. Ia sudah tentu berlaku berbeza mengikut keadaan tempatan masing-masing tetapi memberi kesan yang cukup besar. Kita dapati dalam tahun-tahun yang sudah seperti tahun 2025, Amerika Syarikat telah bom 10 negeri lain, negeri asing. Walaupun dibom, tetapi negeri-negeri tersebut tidak balas dan mungkin mengambil kesempatan ini untuk balas kepada serangan Amerika Syarikat. Dan kita dapati kecenderungan ke arah peperangan ini adalah kecenderungan yang semakin kuat. Dan kita dapati tiada lagi seorang pun negarawan yang sanggup naik dan meminta perang tidak diteruskan. Dan itu yang sedih sekali dalam keadaan sekarang. Follow saya rapat-rapat untuk simpan emas dengan tenang.